inilah cara kalau korang nak betulkan jam dekat meter Y15ZR. Okay, kalau korang boleh nampak kan, jam menunjukkan pukul 1. Okay, sekarang aku nak tunjuk macam mana korang nak setting dia punya jam ni. Okay, pertama kali korang hanya tekan dekat sini bukan sebanyak lah, sampai nombor tu berklik. Tengok dia dah berklik Lepas tu korang boleh laraskan. Korang tekan je 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pukul 1 balik. Lepas tu korang nak pergi ke minit pula, korang just tekan je lama-lama, hold sampai dia berklik. Sekarang dia dah berklik kan. Lepas tu korang just tekan je balik kat sini. Sebab yang ni jam aku dah betul ni, so aku dah tak perlu adjust dah. Okay gang, ini sajalah perkongsian aku tentang cara setting jam dekat Y15 ni. Okay, kalau korang berminat boleh subscribe gang. Terima kasih.